Dan untuk ketetapan keputusan korban kita pada tahun ini, Surah Taufik melaksanakan sebanyak 10 ekor haiwan, 6 ekor lembu, 1 ekor kerbau, 3 ekor kambing. Jadi insyaAllah korban akan berlangsung pada hari raya pertama, iaitu pada hari Rabu. Dan pihak surau ambil maklum, ada setengah penduduk kata kami tak dapat daging, kami tak dapat itu, kami tak dapat ini. Jadi bagi pihak jawatankuasa surau, bagi pihak pengerusi, kita cuba mengatasi benda-benda ni yang sebaik mungkin. Salah satu yang kita lihat, yang telah sudah tu, bila kita panggil melalui WhatsApp suruh ambil daging, kadang tak nak. Kebanyakannya semua nak datang suruh hantar kat rumah. Jadi untuk kali ini kita cuba sistem kupon. Kita serahkan kepada Timbalan Pengurusi Taman, Cik Razak. Dia akan memastikan terutamanya kepada warga penduduk Taman Air Manis untuk dapat kupon tersebut. Kepada peserta-peserta dan ketua kumpulan, sebelum lembu tu nak disembelih, pastikan ketua kumpulan, nama-nama tersebut ni ketua kumpulan dah pegang seorang satu. Kena panggil contoh korban 1, Nur Faihima, Lili, Farah, Nuraini, Putri, Putera, Nur Asriza. Pastikan mereka dah ada dekat sisi lembu. Nanti ada satu teks untuk tukang sembelih bacakan, yang tukang peserta-peserta kena ikut. Buat niat untuk menyerahkan korban dia. Mana setiap penama kena buat serahan. Kalau hari kejadian tak ada, mana penama akan surah pada pihak surau mewakilkan. Jadi pihak surau nanti akan wakilkan pula serah pada penyembelih. Itu maknanya kalau buat macam tu lah, baru terlaksana korban namanya lah. Itu. Okey, untuk ketua kumpulan, yang mana ketua kumpulan pastikan dengar ya. Faham. Sekarang yang dah berjumpa dengan saya, selesai sudah mesyuarat pengurusan korban, insyaAllah kita akan dekat pada hari Rabu ini, pada hari Raya Haji yang pertama, dan lengkap detail penerangan yang diberi oleh pihak pengurusan. Sekian.